guys. Inilah kejadiannya. So ni Apif dah siap dah sebelah kiri. Okey. Dan yang paling best sekali, ni kalau siapa yang tanya, bang, airbag tak pecah ke apa, tak koyak ke benda ni, ni Apif dah potong siap-siap. Itu potongnya. Apif potong Jun, baik. Jun geng, yahoo. Baik geng. Tengok dari luar jap. Dari luar memang tak nampak. Pun tak nampak. Nice lah, sebab aku rasa dia matching dengan ni. Tapi ni nanti mungkin aku wrap kot. Tengok macam mana. Tapi stay tune lah. Hello guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Wadah Amal dia. Saya come back to my YouTube channel guys. Okay, so korang mesti pelik kan, tiba-tiba awak dah dalam kereta. Tapi tengok, ini macam bukan Myvi awak. Ini macam kereta SUV. Lepas tu nampak besar pula tu kan. Okay, so sekarang ni geng, awak berada dalam kereta parents awak. Siapa tahu kereta ni cuba teka. Siapa tengok konten awak kan, tak henti-henti, mesti tahu ni kereta apa guys. Myvi awak dekat depan tu. Okay, so sekarang ni apa nak buat dekat kereta parents awak ni. Okay, sorry lah gelap sikit ke apa. So ni pun aku baru nak start kereta. Sebenarnya ni pagi. So sekarang ni kira morning voice lah. Morning voice, so bismillah. Impact detection record 9 motion detection 9 motion starting video recording. Okay, so itu adalah dashcam. Okay, so sekarang ni geng adalah awak nak pergi ke port racun. Siapa tahu port racun ni memang dekat konten YouTube awak di channel ni memang tak asing lagi lah. Sebabkan port racun ni kalau siapa kenal, dia adalah dikenali dengan tempat spray brake caliper guys. So sekarang ni geng, ada dua benda awak nak buat dekat port racun ni. So antaranya adalah nak spray brake caliper kereta parents awak ni. Dan lepas tu dashboard dia ni awak nak balut Alcantara guys, macam Myvi awak. So nanti awak akan tunjuk Myvi awak lah. Bukan sekarang, nanti. So sekarang ni macam ni lah dashboard asal dia. So nanti kita tengok macam mana. So sekarang ni tanpa buang masa guys, let's go. So sekarang ni awak nak pergi ambil member awak. Dia akan teman awak lah. Terkuat sangat pula. Okay, so dia akan teman awak. So stay tune. Macam mana looks dia nanti. So aku akan share lah hal dia, apa benda semua insyaAllah. So macam biasa guys, subscribe tu gratis guys. Mantap. Let's go. Okay geng, so inilah dia kereta yang awak nak modify. Siapa teka betul, sila komen kat bawah sebelum awak tunjuk kereta ni, apa yang awak nak buat atau apa kereta ni. Okay, so ini adalah kereta Toyota Fortuner. Parents awak beli masa tu 2009. Okay, so senang kata dah berapa tahun? Dah hampir 16 tahun lah, 17 tahun. So kereta ni banyak berkhidmat lah dengan family awak. Senang kata dia ada sentimental value, yang ada sejarah dia kereta ni. So that's why parents tahu dia tak nak jual kereta ni. Kalau tidak dulu hampir nak terjual, tapi ada sebabnya kita tak jual kereta ni dan kita maintain je. Okay, dan lepas tu apa yang awak dah, orang kata sama-sama awak tolong dengan family awak, apa yang awak boleh macam belanja dia orang. So antaranya awak tukar nombor plate yang fancy aftermarket. Okay, dan lepas awak ada belanja full tinted satu kereta. Tinted lama tu cabut, kita buat tinted baru. Okay, dan lepas tu apa lagi? Antaranya macam ada Android player yang awak belanja. Android player, dashcam. Okay, dan apa lagi? Awak pun tak ingat lah guys. Ada beberapa barang lah. Okay, dan lepas tu satu body ni kita hantar polish. Okay, yang Android player, dashcam, polish, satu body bagi nampak kilat balik, coating, wax. Dekat fancy audio, nampak reflect geng. Satu body ni pun baru cuci. Cuci sendiri je. Nampak reflect ni. Kalau tidak sebelum nampak macam kusam. Dan lepas tu awak ada belanja family awak tukar lampu LED. Okay, lampu ni pun kita add on supaya tambah lebih terang. Sebab lampu lama dia adalah halogen. Lampu macam ni, macam tu. So sekarang ni kita dah tukar LED yang siap ada kipas. Sama juga lampu ni yang ada kipas. Thank you Fancy Audio. Aku dapat ada Fancy Audio. Thank you so much. Okay,
Dan lepas tu sekarang ni, apa aku nak buat adalah ada dua benda di port racun. So ni dia port racun. Port racun. Aku tidak keserangan. Mungkin Abang Syed boleh nyuruhkan apa benda tu. Okay, so ni dia aku dengan Abang Syed. Thank you so much Abang Syed. Sudi teman aku. Okay. Dan sekarang ni kita berada di setapak. Tadi daripada Kelang, so kita berada di setapak sekarang ni. Kedai pun tak buka lagi. Sebab aku kita datang awal senang sikit. Okay. Terus sekarang ni apa benda nak buat? Okay guys, so first adalah aku nak cat brake caliper ni guys. Kalau korang nampak ni, inilah caliper daripada first beli sampai sekarang tak pernah tukar. Tapi dulu pernah flashing lah apa benda semua. Dan sekarang ni alang-alang dia buka pun nak tengok brake pad tebal lagi tak. Kalau tak mungkin kita checkkan brake pad untuk kereta ni. Okay, so sekarang ni awak tengah berbelah bagi. Awak nak cat warna merah ke ataupun warna apa? Nanti kita tengok. Sebab awak rasa macam warna merah lah. Sebab dia ada merah sikit kat sini kan. Ada merah sikit kat sini, ada merah sikit kat situ, Sportivo tu. Dan lepas tu, itulah awak rasa awak nak bawa warna merah lah. Ataupun kita tengok warna apa lagi yang sesuai. Dan lepas tu sekarang ni dashboard. So dashboard ni sekarang ni awak nak balutkan dia Alcantara. So ini adalah dashboard asal Toyota Fortuner 2009. Cuma ni yang ni awak dah tukar player lah. Okay. Dan lepas tu dia ada cala-cala sikit tau. Sebab dulu kereta ni pernah angkat barang dan dia ada cala sikit. So mata awak sakit. Dan lepas awak berbincang dengan Apis port racun, dan Apis pun bersetuju untuk nak tolong awak untuk kita pasang Alcantara. So aku buat di port racun. So port racun, thank you so much. Okay. Ni dia awak nak balut ni. Kita tengoklah mungkin sampai sini ke bawah ni. So kita tengok macam mana. Stay tune. Tengok siapa sampai geng. Geng-geng Toyota. Geng-geng Toyota. Ini orang on the way ya. Dengar-dengar kereta tengah dalam renovate. So kita doakan sama-sama lah untuk Abang Syed. Dan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan dalam masa beberapa hari lagi lah, insyaAllah. Dan ini dia punya tauke pun dah sampai dengan spek mati hitam dia. Aku ingat Syafiqai lah masa first pandang. Inilah dia Syafiqai Wah, sekarang tak ada. Peace. Waalaikumsalam. Sihat Peace? Aduh, sekarang kita geng-geng Toyota Peace Geng-geng Toyota Tapi ini Toyota lain sikit lah. Toyota Gagah. Aduh. So inilah dia kereta Apis port racun. Daripada dulu sampai sekarang sehingga kini. Kalau siapa-siapa nak cat brake memang dengan port racun lah daripada dulu sampai ke hari ni. Agak gaya-gaya pun geng, jangan memang geng. Vios sekarang lain tau. Sebab Vios ni kalau kita bandingkan untuk kereta segmen B, dia ni antara yang jangan dibuat main abang. Sebab kalau dalam orang kata segmen B lah, dia ni kira bersaing dengan Honda Jazz, engine L15B, manual, 6 speed, dengan sewaktu dengan dia lah. Kalau Myvi, sorry lah geng. Okay, so itu dia. Apis pun dah bawa apa benda katalog semua. So kita stay tune, sekejap lagi awak akan tunjuk apa yang dia ada, warna apa, dan juga brake aku cat nak warna merah. Tapi dia kata ada lagi banyak color. So stay tune lah. Aku pun tak sabar guys. Okay geng, so sekarang ni adalah proses untuk diorang nak cabutkan ring depan. Okay. Wah, ini kereta macam ni geng, diorang betul dia ni geng. Sebab kereta ni agak tinggi sikit. Ni kalau nak turun pun, kalau my view pisang kat ni geng, kita bawah sikit macam ni kan. Tapi tak apa, kita hantar Fortuner. So, depan ni kita nak cat brake warna merah geng. So stay tune. Aku pun tak sabar saksikan bersama. Tapi tak nampak pun aku rasa. Sebab rim ni dia jenis besar. Tapi tak apa, kita tengok belakang aku tak tahu. Tak nampak pun. Sekarang ni saya buka rim. Tepat geng. Tu dia. Dia buka tu.
So belakang ni rasa tak buat. Tengok macam ni kalau sempat. Oi, Hafiz macam masuk gua Kau Hafiz. So dia pun dah buka. So sekarang ni, nampak geng, kotor gila geng. Nampak tu? Agak kotor. Sebabkan confirm lah, kereta pun dah berapa tahun. So tengok agak kotor. Fiz, ni teruk habis kotor dia Fiz. Tengok anak dia, besar gajah. Besar gajah, jangan main-main tunjuk Fiz kan. Ini dia kau nampak. Besar gajah. Besar geng. So ni lah dia. Ini adalah 4-pot kan? Ni 4-pot kan? Kau bayangkan standard macam ni 4-pot. Tapi ni pun macam tak cukup tau. Ni dulu ada cover dia. Tapi kan cover dia dah hilang, dah koyak. So sekarang ni macam nak kena buat balik itu dia kan. So suspension dia pun kau tengok besar gedabak. Tu lah dia 4-pot. Kita dah sebelah kan. So first step cuci dulu Diorang cuci dulu, buang abu. Itu dia kan. Ya. Okay, gang. So aku nak tunjuk sambil-sambil tu diorang buat dua kerja dalam satu masa. So sekarang ni Hafiz dia buat terus lah untuk bahagian dashboard. Sebab tak nak buang masa, sebabkan kita bekerja juga. So aku pun tak nak terlalu push sangat api sebab kan takut jadi tak cantik. Sebab benda ni bila push takut jadi cantik. So sekarang ni Hafiz buat bahagian dashboard, tim Hafiz buat bahagian brake. So dua kerja dalam satu masa. So ambil masa yang cepat sikit lah. Okay. So itu dia. So ni diorang cuci dulu. Okay kan. So sekarang ni dashboard tahu ambil Alcantara. Cumanya sekarang awak ambil Alcantara yang berwarna hitam lah. Okay, so awak pasti akan ada yang tanya kenapa tak ambil warna macam krim-krim macam ni ke, ataupun macam ni ke, atau macam ni kan. Sebab dia nampak kena dengan pintu. Yang ni awak ambil warna hitam. Mana warna hitam dia? Ni sebab kan awak nak selamat. Yang tu warna hitam ni tak nampak kotor. Kadang-kadang kalau ambil warna ni dia nak kena jaga sikit. So that's why awak ambil warna yang selamat. Awak ambil Alcantara hitam. Untuk yang mana satu. Okay. So sekarang ni adalah proses. Lupa. So sekarang ni adalah diorang nak tutup untuk. Okay, sekarang ni kalau korang tengok kan, dia nak cat bahagian brake, tapi diorang akan tutup bahagian getah-getah belakang, bahagian disc. So ada beberapa yang diorang akan tutup lah. Sebab kan kenapa? Sebab kita tak nak bila cat tu terkena dekat bahagian lain. Lagi-lagi bahagian disc. Sebab kan kalau bahagian disc ada cat, agak bahaya. Sebab nanti bila brake, dia akan rosakkan brake pad dengan brake disc. So itulah dia. Popot lah. Okay. Manakala Hafiz pula dia cover bahagian meter. Bahagian sulit. Sebab kenapa Hafiz? Sebab ni bahagian sulit. Okay. Hafiz dah cabut dah meter cover. So macam inilah bentuk dia. So kita akan rapkan di atas. Bawahnya awak cakap dengan Hafiz dia, awak nak biarkan nampak macam ada kontras sikit. Sebab kan yang ini asal dia pun memang dah gelap. So kita ambil hitam dia lagi cantik sikit. Okay gang, so dia dah tutup sepenuhnya. Sekejap lagi dia cat brake. So awak ambil warna merah. Dia ada macam-macam warna, tapi awak ambil warna merah sebabkan merah itu garam, merah itu simple. Kalau kau macam nak ambil warna purple, dia match dengan tinta, tapi awak ambil warna merah, nampak garang sikit. Okay, so sebab apa dia kena tutup bahagian ni? Tadi awak dah beritahu lah. So korang kena stay tune. Ini tengah buat dalam berapa minit saja. Beberapa minit saja. Okay, nampak ni. So dia tutup sangat rata So yang ni kira kita tak risau lah. Kalau setakat kena-kena sini tak risau. Okay. Tapi yang ni guys, korang tahu tak, aku baru tahu brake ni untuk kereta parent aku ni
Original dia adalah 4 port. Cuma ni aku tak tahu ni 4 port apa. Dia orang kata macam Sumitomo. So aku tak berapa pandai sangat tentang brake caliper ni. So itulah dia. Ni pada dah cuci. Okay, adalah sikit-sikit tapi tak apa. Brake pun dah berusia berapa tahun dah guys. Tak pernah tukar brake pad dah tukar lah banyak kali. Kecuali caliper. Ini standard dia. So aku pun tak sabar macam mana nanti dah cat warna merah naik dia. Okay, stay tune.